Saya nak buktikan kat sini siapa yang punya kemahiran, so dia yang akan bantu, bukan sahaja dibantu dia, tapi dia bantu family ataupun keluarga. Kita dapati bahawa pelajar-pelajar daripada tahfiz ni mempunyai sasiah yang baik, akhlak yang baik. Sangatlah beruntung jika industri minyak dan gas dapat memanfaatkan tenaga kerja daripada bidang tahfiz. Berterima kasihlah kerana membuka jalan ni kepada pemuda-pemuda kita supaya mereka semua ni ada kemahiran. Pengajaran ataupun pembelajaran mesti fokus kepada keperluan industri semasa. Waktu helikopter terbalik tu rasa nervous juga ah. Waktu terbalik tu dah macam jadi Spiderman lah, Tobey Maguire. Seronok mencuba pengalaman baru. Training yang dibagi oleh Yayasan Pahang dengan Meta Oil and Gas ni membuatkan saya rasa ready lah untuk kerja oil and gas. Trainer Meta Oil and Gas semua memang datang daripada industri oil and gas. Selepas sesi training ni, saya tak kisah dah, saya dah rasa saya memang bersedia lah. Saya ready. Terima kasih. Saya sangat terima kasih. Ribuan terima kasih lah kepada Meta Oil and Gas dan Yayasan Pahang. See you in industry. Saya bersyukur dan berterima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk training dan bekerja. Dunia oil and gas, dunia mencabar. Itu semua kita anggap adalah proses untuk kita nak berjaya. Memang keras yang nak masuk nanti oil and gas ni bukanlah mudah lah. Kena kental. Saya harap ada doa yang terbaik untuk saya. Segi fizikal, mental semua kena kental. Imal pun kena kental. Solat kena jaga, toboy.